Okay, so apa topik yang kita akan bawakan pada waktu ini memang kena sentiasa ingatkan tiap kali musim perayaan memang nak kena bagi tahu. Betul. Sebab banyak sangat dia kejadian dan juga kes-kes insiden yang berlaku ya ketika ahli keluarga pulang ke kampung pergi bercuti kan, rumah ditinggalkan tak cek kan, tak semak kan adakah gas dah tutup ke tidak, elektrik tu dah padam ke semua. Ya, jadi untuk itu kita bawakan ya pada waktu ini topik yang kita akan bawakan adalah raya dengan selamat, utamakan keselamatan elektrik dan gas berpaip. Kita bawakan dua tetamu yang akan bagi tenaga dan juga gas kepada kita, insya-Allah. Yang pertama kita nak memperkenalkan Cik Ifah Hannah Muluk, Timbalan Pengarah Unit Pembangunan Keselamatan Elektrik dan juga Gas. Awal-awal dah berbaju raya. Ya. Juga kita bawakan Engineer Teknologis Syamsuddin Arsyad, Timbalan Pengarah Unit Perpasangan dan juga Peralatan Gas Suruhanjaya Tenaga. Selamat datang kedua-duanya. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, cukup menarik ya bila cerita tentang Suruhanjaya Tenaga ini kan. Jadi saya rasa mulik sangatlah permulaan sekali kita nak tahu dulu secara ringkas peranan Suruhanjaya Tenaga ST ini. Cik Ifah silakan. Baik, terima kasih. Suruhanjaya Tenaga ataupun dikenali sebagai ST telah beroperasi sejak 2 dekad lalu, iaitu bermula pada tahun 2002. Dan sama juga seperti MCMC, SPAN dan juga Suruhanjaya Security, ST adalah badan kawal selia dua sektor utama negara, iaitu pembekalan elektrik dan juga gas berpaip di Semenanjung Malaysia dan juga wilayah Persekutuan Labuan. So, kawal selia ST, kita ada kawal selia 3 akta, iaitu Akta Bekalan Elektrik 1990, Akta Bekalan Gas 1993 dan juga Akta Kecekapan dan Konservasi Tenaga 2004. Kiranya ini akta yang terkini lah. Dan berkenaan dengan skop dan peranan ST juga ada 3 peranan utama, iaitu kawal selia ekonomi, kawal selia teknikal dan juga kawal selia keselamatan. So, dia berkait dengan kita punya sesi pada hari inilah. So, untuk mengawasi keselamatan ni, Suruhanjaya Tenaga berperanan untuk memastikan bahawa orang awam adalah dilindungi dan selamat daripada risiko-risiko kemalangan elektrik dan gas berpaip ni lah. Dan oleh itu, Alhamdulillah pada hari ini kami diberi peluang untuk berkongsikan sedikit tips berkenaan dengan keselamatan elektrik dan gas berpaip sempena musim perayaan ni. Jenis Okey, kita suka tips-tips ni. Ya, betul. Biasa kita dengar kan? kemalangan jalan raya. Tapi suka bila Cik Ifah sebut kemalangan elektrik dan gas tu. Baik, kita nak bersama dengan Encik Syamsuddin pula. Baik, itu antara peranan yang dikongsikan oleh Cik Ifah tadi. Tetapi kaitannya ataupun perkaitan antara Suruhanjaya ST ini ataupun peranan ST ini di musim perayaan, bagaimana pula kaitannya? Okey, terima kasih Cik Arif. Di mana yang Cik Ifah cakap tadi, berkenaan dengan salah satu skop adalah kawal selia keselamatan elektrik dan juga gas berpaip. Jadi sempena perayaan ni, for sure orang ramai akan balik kampung dan meraihkan hari raya, serta macam pihak kami menjangkakan penggunaan elektrik dan gas paip ni akan meningkat. Oleh itu aspek keselamatan ni jangan diambil mudah. Jadi takut adalah dikhawatiri mana dia orang ramai terdedah kepada bahaya elektrik dan gas berpaip. Adalah menjadi tanggungjawab ST untuk menyeru kepada orang ramai sentiasa mengutamakan keselamatan elektrik dan juga gas berpaip di musim perayaan ini. Okey, baik, itu ya memang pentinglah bila musim perayaan. Ya, betul. Memang nak kena jaga rumah. Itu yang paling penting. Tapi saya ada 2 soalan yang berbeza kita tanya. Tapi kita mulakan yang pertama terlebih dahulu kan. Bila cerita tentang keselamatan elektrik ini, okey, kita nak balik kampung. Kita tahulah nak tutup Swiss yang perlu. Tapi saya rasa macam ni, mungkin kita dah biasa tutup dengan Swiss yang biasa-biasa punya. Kan, maksudnya kita tak tahu ada lagi Swiss utama yang perlu kita tutup kalau tak perlu guna. Maksudnya kalau kita lama di kampung. Jadi kita nak tahu Cik Ifah dengan lebih lanjut lagi. Sebenarnya bila cerita tentang mengelakkan kemalangan elektrik ni, apa yang kita kena jaga? Apa yang kita kena pastikan di rumah kita sebelum kita tinggalkan rumah kita? Terima kasih Tasha. Menjelang hari raya ni kita semua dah tahulah semua akan sibuk menyediakan juadah hari raya. Mungkin ada yang masih buat last minute punya kuih raya lagi kan. So memang kita kena sentiasa peka berkenaan dengan keselamatan elektrik dan gas ni, dan kita akan kongsikan, saya sendiri akan kongsikan berkenaan elektrik. So yang pertama adalah yang orang kata paling basic lah. Dekat rumah tu dinasihatkan orang awam untuk
menguji peranti arus baki. Pernah dengar tak? Oh ya, Pernah saya dengar suka penerangan ini. Peranti arus baki ni ada pada papan agihan kita dekat rumah tu kan. Kalau kadang-kadang dia dekat dengan pintu. So fungsi dia adalah untuk memutuskan litar sekiranya terdapat kebocoran arus. Dia adalah untuk menyelamatkan kita lah sebelum kita arus tersebut kiranya macam terkena rejatan kepada manusia ke mana-mana. So dia akan trip terlebih dahulu. Fuse utama lah kira. Dekat bahagian papan agihan tersebut ada fuse utama juga. Tapi yang ini adalah mau kepada perlindungan dia, mungkin ada dekat papanan kita bertunjukkan. Dia kita kena test, ada satu depa komponen tu PAB tu, kita kena test, dan bila kita tekan butang T tu, dia akan terpelantik. Orang kata dalam arti kata lain ada trip lah. So mungkin ada orang yang mungkin panik. Kenapa bekalan elektrik rumah saya ni terputus? Jangan panik. Sebenarnya kalau dia terputus tu bermaksud bahawa komponen tersebut berfungsi dengan sempurna. Itu dia. Bukannya gagal berfungsi. Tidak. Dia macam sebaliknya. Ada sebaliknya. Okay, dia menarik. Apa yang kita buat bila trip saja bekalan tutup, kita naikkan balik switchnya. So apa berlaku, mungkin ada juga yang tanya apa yang akan perlu kita buat sekiranya dia tak trip. Tekan-tekan dia, ni elektrik masih ada ni. Rasanya tahu tak? Apa jalan penyelesaian yang perlu dibuat Mudah saja, lantik kontraktor elektrik yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga untuk melakukan pemeriksaan, dan sekiranya ada keperluan, mungkin dia akan gantikan dengan kelengkapan yang baru, PAB yang baru tu. Tapi ingin ditekankan kat sinilah, orang awam perlu tahu bahawa memang ada kontraktor elektrik yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga lah. Mungkin tak berapa tahu kan. Memang kalau nak tahu lebih lanjut, mungkin boleh layari kita punya website. Memang ada senarai yang kita mudahkan kepada orang awam untuk rujuk. Itu yang pertama. Banyak sebenarnya, boleh ke? Okay. Perlu tahu. Perlu tahu itu pertama, berkenaan dengan peranti arus baki. Kedua adalah berkenaan dengan kelengkapan elektrik. Seperti yang saya katakan tadi, banyak yang mungkin buat kuih ataupun menggunakan kelengkapan elektrik di dapur, microwave ke apa. Pastikan bahawa kelengkapan elektrik ini adalah dalam keadaan baik, terutama sekali kepada dia punya kabel tu sendiri. Janganlah yang terdedah masih kita gunakan, masih kita DIY, tak nak macam itulah. Dan seterusnya, bila berkata berkenaan dengan kelengkapan elektrik ini, pastikan kelengkapan elektrik kita ada label. Dah tahu dah ni. ST Sirim. Betul. Ini dah biasa kan dekat kita hanya akan membeli kelengkapan yang ada ST Sirim. Dan di musim perayaan ni yang lebih mungkin kita bertekankan juga, ada hias rumah dekat rumah kan, yang menggunakan lampu-lampu hiasan, kan, betul tak? Ada tak ni dah buat belum? Pelita elektrik. Betul. Pastikan kelengkapan ini juga again ada label ST Sirim. Itu kedua. Ketiga, mungkin ada yang tak perasan ataupun telah menjadikan amalan perasan tak soket dekat rumah tu. Nasihat kita adalah untuk tidak menggunakan soket tersebut dengan orang kata overuse lah. Banyak digunakan dalam satu soket tu, banyak dekat satu plug tu banyak. Inilah, sanalah kettle, sanalah microwave. Because dia satu soket tu dia ada limit dia sendiri. So kami nasihatkan jangan menggunakan dengan berlebihan lah. Dan ini seterusnya, tips yang seterusnya, ini rasanya basic, dari kecil kita dah belajar. Jangan sentuh kelengkapan elektrik dengan tangan yang basah. Dah tahu dah ni. So boleh lagi kita kongsikan? Seterusnya untuk telefon. Nasihat kita adalah jangan menggunakan telefon apabila ianya dicas. Ini pun jadi kebiasaan juga, mungkin orang tak perasan. So kalau nak charge tu, kita charge, dan bila nak menggunakan tu, cabut dahulu kabel tersebut dan baru kita gunakan. Dan akhir sekali rasanya, sebelum balik ke kampung, seperti yang Tasha katakan tadi, pastikan kita semak dan ceklah kelengkapan elektrik yang tidak digunakan, kita matikan. Boleh menjimat jugalah. Baik. Kita ni bukan kata nak guna tu tanggalkan cas, tidur dengan cas. Itu yang bahaya. Sangat berbahaya. Cik Ifah. Baik, satu kesedaran untuk kita bersama juga. Kita nak beralih kepada Encik Syamsuddin lah. Itu berkenaan dengan elektriknya. Gas pula bagaimana Encik Syamsuddin? Okey, tadi Cik Ifah dah terang, orang kata secara detail lah elektrik ni berkenaan dengan gas lah. Lebih kurang sama. Tapi kalau untuk aktiviti gas ni, dia ada dua aktiviti lah musim perayaan ni. Orang kata sebelum ataupun semasa balik kampung lah. Yang pertama sekali, aktiviti memasak. Ni mak-mak lah kan. Untuk memasak menggunakan dapur gas. Jadi sebelum masak tu, pastikan dapur tu ada
label ST Sirin juga. Okey. Sama juga dengan dengan elektrik. Dia ada stiker dekat belakang tu. Kalau tak ada, kena belilah yang baru yang ada stiker. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita nak masak tu kena buka tingkap. Pengudaraan. Pengudaraan supaya bila ada gas bocor, dia akan ventilation untuk dia kata pengudaraan udara. Okey, yang seterusnya peka terhadap kebocoran. Kalau ada bau ke apa, kena inilah. Okey, untuk tip untuk cakna benda tu. Okey, kalau ada kebocoran gas pula macam mana? So yang tadi kalau dah buka tingkap ataupun pintu, kena buka luas-luas lah supaya pengudaraan tu, supaya gas tu hilang ke dalam keadaan. Yang kedua, kalau bocor jangan buka switch. Dia macam tak boleh switch elektrik tu dibuka. Itu bahaya. Ataupun yang seterusnya, bawa peralatan, macam contoh kita nak cari kebocoran ke apa kan, bawa dapur tu pakai torchlight. Itu pun tak boleh juga. Itu akan menyebabkan spark penyalaan. Okey. Yang seterusnya, masak ni khas untuk memasak je, jangan pergi tempat lain. Kalau nak masak kat rumah tu, masak je, jangan buat aktiviti pasang langsir, mengemuk lantai. Multitasking. Yes. Tak boleh lain. Tak boleh. Sebab kita kuatiri kadang-kadang bila kita masak tu ada hangit ke atau ada gas bocor ke. Tak perasan. Tak perasan. Pasang langsir bunyi gas bocor dekat jadi, dapur. kena concentrate untuk memasak tu. Payah ni perempuan nak tu ikut kena nasihat lah. Okey. Supaya juga macam elektrik, kalau tinggalkan rumah ataupun balik beraya, tutup switch ataupun injap. Yang dipanggil injap lah untuk dapur, tutup semua. And then seterusnya, yang last kali, kalau ada kebocoran tadi, panggil gas kontraktor yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga untuk membuat pembaikan. Okey, aktiviti yang kedua seterusnya, dobi. Kan, sebab kata semasa kat kampung tu, kita akan dobi, pergi ke dobi, dan juga ataupun selepas balik kampung tu lah. Maknanya orang ramai akan pergi ke permis dobi yang layan diri. Ramai yang tak cakna yang gas digunakan dekat dobi tersebut untuk pengeringan dan juga water heater, pemanas air. Dia memang untuk dah. Okey, untuk pergi ke dobi, pastikan di dinding permis dobi tu ditampal lesen ataupun kelulusan untuk mengendali. Ada tepi. Make sure sebelum kita menggunakan dobi tersebut. Seterusnya, kalau terhidu bau gas, mana ada kebocoran, keluar daripada permis tersebut, dobi tersebut. Dan call yang ada tertera dekat nombor telefon tertera dekat dinding tu, atau polis ataupun bomber. Yang seterusnya, yang ketiga, dilarang merokok lah. Dalam permis dobi tu. Yang keempat, elakkan guna telefon bimbit. Dia pun boleh menyebabkan spark, penyalaan. Okey, yang kelima, dobi ni adalah tempat kita untuk membasuh dan juga mengeringkan pakaian. Dia tak boleh pergi sana untuk duduk kan, dengan satu family, tak boleh. Dia kalau boleh pergi seorang sana, membasuh dan mengering saja. Dan akhir sekali, yang saya kata tadi, mana dia pergi tu hanya untuk membasuh dan mengering. Itu saja. Jangan pergi piknik kat piknik, ya betul. Bawa family benda tu. Nak pula ada dobi pula, letak pula permainan kanak-kanak. Ya, betul. Nak teman mak ayah. Awak ingat masak biar abang yang pasang langsir. Ya, betul. Betul juga tu, saya setuju juga kan. Saya juga Cik Syamsuddin, berkenaan dengan bocor tadi, mungkin disebabkan bau kita boleh detect ataupun kita boleh kenal pasti mungkin ada kebocoran. Cuma macam mana kita nak beza bau gas bocor dengan bau gas yang kita sedang guna? Okey, dia kalau dia guna 100%, gas tu takkan berbau. Okey. Dia ada bocor. Tadi saya terlupa nak tambah sikit. Kalau ada bocor, mesti semak dengan gas detector ataupun pengesan kebocoran ataupun menggunakan buih sabun. Kalau ada kebocoran, kena
buat pengujian macam tu. Ya. Tapi saya ada satu soalan lah, ya, izinkan saya bertanya, ya, producer. Saya nak tanya sebabkan mak-mak yang kalau itu penggunaan yang biasa, bila balik kampung penggunaan dia luar biasa. Jadi adakah bila kita guna gas ni dia ada tempoh-tempoh tertentu, kita nak bagi dia rehat ke dulu, ataupun sebenarnya tak kisah, masak je macam biasa? Kan, asal ada gas. Untuk satu masa tu. Okey, actually dia bergantung juga pada dapur tu. Kadang-kadang dapur ni dia ketahanan panas tu. Kadang-kadang kalau lama sangat dia panas juga kan. Jadi that's why kalau boleh lah, ini kata atas nasihat pengalaman saya, selama 2 jam tu berhentilah kan, and then bagi cooling down lah, cooling time lah, kan, supaya dapur tu tak panas sangat lah. Baik, sama lah macam kita cas telefon juga. Ya. Okey, baik, jadi sebelum kata kita berakhir, Cik Ifah, mungkin secara ringkas nasihat daripada Cik Ifah sendiri, ya, mewakili Suruhanjaya Tenaga kepada semua pengguna bulu laksana untuk sentiasa cakna tentang keselamatan elektrik dan juga gas ini. Baik, terima kasih Tasha. Harapan kami lah daripada Suruhanjaya Tenaga, kami berharap dan tips-tips yang dikongsikan ini bukan sahaja diamalkan di musim perayaan saja. Kami harapkan bahawa tips-tips ini akan kekal diamalkan dan menjadikan rutin seharian kita. Dan sekiranya terdapat sebarang pertanyaan ataupun sebarang aduan, kami punya medium sendiri mungkin telah dipaparkan sebelum ini melalui www.st.gov.my dan juga seperti dapat dilihat ni, kami juga ada Instagram, Facebook, media sosial kita lah. Dan akhir sekali pesanan kepada penonton, jadilah bijak tenaga, hati-hati di musim raya ini dan utamakan keselamatan anda dan keluarga anda. Kami di Suruhanjaya Tenaga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Think safety, think ST. Dah macam iklan dah. Macam iklan dah pula kan. Kita lah, kita mana nak kalah. Baik, perkongsian sangat menarik sebenarnya tentang keselamatan elektrik dan juga gas itu tadi. Ingat, jangan terjadinya kemalangan elektrik dan juga gas di rumah kita nanti ketika kita bercuti berhari raya. Apa pun kita ucapkan jutaan terima kasih kepada kedua tetamu kita, kepada Cik Ifah Hana Muluk yang merupakan Timbalan Pengarah dari Unit Pembangunan Keselamatan Elektrik dan Gas dari Suruhanjaya Tenaga ST, dan seterusnya kepada Insinyur Teknologis Syamsuddin Arsyad yang merupakan Timbalan Pengarah dari Unit Perpasangan dan Peralatan Gas dari Suruhanjaya Tenaga ST juga. Terima kasih keduanya, dan terima kasih juga kepada anda yang bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia edisi hari ini, 25 Mac 2025, satu edisi yang cukup istimewa bersama dengan Natasha dan juga tetamu-tetamu yang kita tampilkan. Dan hari ini juga istimewa sebab hari lahir orang sebelah saya. Betul ke ni? Baik, apapun sekali lagi terima kasih untuk anda semua. InsyaAllah esok kita akan kembali semula ya dengan topik-topik yang lebih menarik lagi, dan kita juga nak ambil kesempatan ini selamat menyambut Ramadan ya, beberapa selamat hari lagi pulang ke kampung ya, semoga dengan Aidilfitri juga kita akan bertemu lagi. Saya Natasha Aini, saya Arif Muhammad. Assalamualaikum. Bye.